Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat kita, dia cipta kita, dia jadikan kita, dia tahu tabiat kita. Maka Allah bagi tahu dalam hadis qudsi ni, Allah kata ada manusia yang berulang kali buat salah, berulang kali minta ampun kepada Allah. Pasal apa dia minta ampun? Pasal dia rasa dia bersalah. Pasal apa dia minta ampun? Pasal dia tahu Allah boleh ampunkan kesalahan dia. Dia ulang, dia ulang, dia ulang. Akhirnya kata Nabi SAW, Allah berfirman. Allah kata kepada hamba yang berulang kali buat dosa yang sama ni, Allah kata dekat dia, buatlah apa hang nak buat. Hang buat kesalahan yang sama bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Hang buatlah. Tuhan kata apa yang hang nak buat. Tuhan kata aku tetap akan ampunkan hang. Dia nak cerita dekat kita apa dia? Sifat pengampun Allah Subhanahu wa ta'ala ini infinity. Dia tak ada limit. Cuma Tuhan duk tunggu kita minta ampun. Itu saja. Hang mai menghadap Allah dengan membawa dosa setinggi gunung. Tuhan tunggu nak bagi keampunan seluas langit dekat manusia ni. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya sifat pengampun dia tak ada pada manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, hang buatlah salah berapa kali pun, yang penting apa dia? Hang bertaubat, minta ampun kepada Allah. Tuhan kata, aku akan ampunkan engkau. Faqad ghafartu lak. Sesungguhnya ampun aku kepada engkau.